Padam kau semua kat dunia ni. Kat kelas Nampak lah. Kayaknya. Apa bising-bising ni? Kau rehat ke? Hai. Apa yang kau buat tu? Farhan, jangan. Kalau kau teruskan macam ni, nanti kita bertiga yang kena hukum. Dinding ni bukan tempat untuk luahkan perasaan. Farhan, jangan. Kalau kau terus macam ni, nanti kita bertiga yang kena hukum. Dinding ni bukan untuk lepaskan perasaan. Aku nak tahan dah. Mereka asyik bully aku. Mereka ingat aku ni siapa? Farhan, Rina, kenapa kelas kita jadi macam ni? Saya tak boleh tahan lah cikgu. Semua orang asyik bully saya. Mentang-mentang saya ni pendek, tak pandai. Mereka boleh buat apa saja mereka nak saya. Saya faham Farhan, tapi ini bukan jalan untuk menyelesaikan masalah. Saya tahu kadang-kadang kita rasa tertekan dan marah. Tapi ingat, contohnya ini tak akan menyelesaikan masalah. Farhan, merosakkan barang bukan jalan keluar. Apa yang kita buat ialah bercakap. Kalau kamu terasa tekan, kamu boleh minta bantuan daripada saya. Tapi cikgu, semua orang tak pedulikan saya. Apa yang saya boleh buat? Farhan, saya ada di sini untuk bantu awak. Kalau kamu rasa tertekan, kamu boleh bagi tahu saya dan guru-guru lain. Apa kau ni Farhan? Baru jadi artis ke? Nanti mesti saya marah. Mai sini. Amedanya, kamu tak sepatutnya gelakkan kawan kamu. Bully dan bergurau kasar bukan jalan untuk menyelesaikan masalah. Farhan rasa tertekan. Kita patut bantu dia, bukan gelakkan dia. Cikgu, saya minta maaf kerana saya mencontengkan lain ni. Tak apa Farhan, amedanya. Manusia selalu buat kesilapan. Apa yang kita perlu buat ialah belajar daripada kesilapan agar kita menjadi orang yang lebih baik. Kita bersihkan kelas sama-sama, boleh? Okey, baik. Okey, semua sebut vandalisme. Vandalisme. Pengajaran untuk hari ini adalah jangan melakukan vandalisme dan membuli orang lain. Itu kena dua tiga. Farhan, jangan. Kalau kau teruskan macam kita banyak nak buat macam tu. Farhan, jangan. Kalau cikgu tu. Farhan, kau jangan. Farhan, kalau Apa kau ni Aiman? Baru jadi artis ke? nanti mesti cikgu marah. Cikgu, saya tak tahan lagi. Lepas semua asyik bully saya. Mentang-mentang saya ni pendek, tak pandai. Dia buat je apa yang dia nak. Apa yang terjadi ni? Farhan, Mia, apa yang terjadi dekat dalam kelas kita ni? Kami minta maaf Farhan. Farhan. Pengajaran buat hari ini. Okey, semua sebut vandalisme. Vandalisme. Sebagai sini, aku